Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Okey. Saya rasa Cik Imal lah ceritakan. Tadi kita sebenarnya dah cakap dah, dah buat video dah. Kita cerita pasal perjanjian Trump Entahlah, awak lah yang tu. Ah, Saya ya. saya Tadi tak tahu, saya tak ingat lah cerita dia macam mana. saya pun tak ingat. Tapi kita sebab pasal cerita pasal perjanjian Trump ni adalah beberapa influencer, beberapa orang kata pejuang politik lah. Dia suruh report polis pasal perjanjian Trump ni. Macam yelah, kita faham lah atas tujuan apa. Maksudnya buat report tu supaya menunjukkan kita punya sebagai rakyat Malaysia ni, kita, sebab dikatakan yang saya tengok dekat YouTube ni, banyak yang pejuang-pejuang politik ni mengatakan yang perjanjian Trump ni katanya macam berat sebelah ke apa. Ini yang saya faham lah. Saya tak ada belah mana. Saya bukannya orang politik. Mana dia kata belah-belah mana? Tak adalah, saya bukannya orang politik. Maksudnya saya bukanlah apa kata pejuang politik ke apa ke. Saya cuma sekadar rakyatnya memati lah, macam tu lah. Macam tu lah. Maksudnya yelah, saya faham. Maksudnya tapi macam mana pun kita, macam saya ni sebagai rakyat Malaysia lah kita nak yang, maksudnya kita nak sekarang mana-mana orang yang berkaitan dengan memegang tampuk politik kat negara kita ni, tampuk pemerintahan kat negara kita ni, kita harapkan buat yang terbaik lah. Macam tu lah. Itulah saya harapkan macam tu lah. Oh, maksudnya awak ni tak adalah parti mana. Nak kata parti mana tak parti mana itu rahsia. Bukan rahsia lah, ada lah. Mestilah ada parti kita undi. Tapi saya bukannya orang yang berkelayakan untuk orang kata berada di barisan hadapan. Itu. Sebab saya ada keterbatasan sikit. Itu. Sebab tak semua orang mampu kan itu. Tapi kan dalam saya belajar, saya pernah dengar ceramah agama, maksudnya kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa yang saya boleh buat sekarang ni macam itulah. Saya bersuara, apa yang saya mampu, saya boleh sikit bersuara. Cuma saya apa yang saya mampu, saya boleh cakap je lah. Saya mohonlah, maksudnya pada siapa yang diberi bertanggungjawab tu, Siapa yang mampu lah. siapa yang mampu, untuk siapa yang diberi tanggungjawab, buatlah yang terbaik untuk negara ni. Itulah. Dan maksudnya yang saya belajar dari tabligh lah. Ini saya cakap pengalaman saya lah, yang tak seberapa ni. Yang maksudnya pengalaman saya yang saya adalah, kalau saya belajar tabligh tu, suruh doa hidayah. Itu lah. Sebab saya dulu masa saya karkun dulu saya tabligh tu, saya punya ketua tabligh tu, dia dalam tabligh ni, bila kita keluar dalam jemaah, bila kita keluar jemaah dalam 3 hari, dan dia ada keluar 3 bulan, keluar 3 hari, keluar 4 bulan, dia keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan, gitu buat dakwah kan. Dalam kumpulan tu dia ada ketua dakwah tu lah, kita panggil dia Anisab. Selalu antara benda yang dia cakap bila doa tu, dia suruh doa hidayah. Antara doa yang saya doa lah saya minta hidayah seluruh alam lah. Itulah antara yang saya mampu. Yelah, itu yang kemampuan saya kan. Siapa yang saya sayangkan negara saya, apa yang antara saya doa, itulah doa hidayah seluruh alam lah. Supaya saya haraplah, maknanya supaya negara kita ni aman, supaya kita hidup kita sejahtera lah seluruhnya. Macam itulah. Sebab kita pun boleh tak nak pergolakan politik tu membawa kepada bencana atau kacau bilau. Sebab benda kacau bilau ni bahaya tau. Dia boleh melibatkan semua lah. Lepas tu perniagaan kita, kehidupan kita, berani ke kita? Terlalu berani ke kita untuk menghadapi satu kacau bilau tu? Ada bersedia ke? Sebab politik ni kadang-kadang kalau kita tengok luar negara kan, sampai bermasak-masak kan. Kita tak nak macam tu. Kalau kita nak secara aman, kalau boleh kita secara aman lah. Benda tu buat macam kalau tu kan, untuk kebaikan bersama lah. Bagi saya perjanjian Trump tu katanya memang ada berat sebelah, dan ada menggugat lah kita punya apa benda, keamanan, perniagaan kita, orang Islam, macam tu lah. Yelah, sebab dia kata halal je kan. Saya faham. Antara itulah. Yang antara yang dia ambil ni pasal cuba halal tu kan. Kalau lepas tu pasal tarif kan.
Surat tarikh tu nak punya pasal sanggup kita bagi duit pula ke dia orang macam tu lah, beli barang untuk dia orang, macam kita dah terikat. Dia macam kita terikat dengan satu negara je kan. Itu yang saya faham lah. Itulah benda tu macam menggugat lah kita punya kedaulatan katanya. Kita dah tak boleh bebas. Nak mana kita kena ikut telunjuk orang kan. Cuma tu je. Maksudnya macam tak merdeka lah. Macam kita serah diri lah. Serah diri tak merdeka lah kita. Itu yang saya faham lah, yang orang bertikaikan banyak perkara tu. Tapi bila saya ni sebab saya suka dengar dua-dua pihak kan. Saya cuba ada cari pihak satu lagi dia cakap macam mana pula? Dia kata tak ada, itu tak ada menggugat pun, dia okey je dia kata. Dia kata bawa kebaikan sebab tarifnya kita meniaga banyak kat situ. Dia kata macam tu pula. Macam tu yelah. Jadi saya pun benda ni macam kita tak masuk bidang tu, tapi kita dengar je cerita orang. Jadi saya rasa janganlah sampai kita dah jadi dijajah. Kalau sudah sampai dijajah, sampai kita tak boleh buat keputusan sendiri, itu bukannya satu perkara yang baik lah. Saya pun tak setuju lah. Dia macam Malayan Unit lah. Macam nak serah kan. Tak boleh kita tak ada kebebasan. Kebebasan dalam buat keputusan lah. Sebab kita nak kalau boleh, Malaysia ni dia nak boleh baik dengan sesiapa lah, tanpa ada ikatan. Okay. Macam bebas lah. Kalau kita nak pergi kat China, pergi China lah. Bagi kita ke Rusia, pergi Amerika lah untuk deal. Tak adalah kita terikat satu tempat je. Dia macam seolah-olah macam kahwin lah. Okay. Dah tak boleh dah nak pergi mana-mana dah. Kena minta izin kan. Macam tu pula lah. Macam kahwin lah kan. Macam tak berdaulat lah. Tapi bawah lah. Tapi kau berada di bawah lah. Betul ke macam ni? Maksudnya yang terangkan itu lah. Kau kena patuh lah, macam tu je. Cakap apa benda? Kena minta izin pula macam tu. Dia dah bukan menjadi ketua. Macamnya ketua tu maksudnya suami lah. Dia lebih pada isteri. Kalau kita ikut orang macam tu je kan, dia menjadi isteri lah kan. Macam kena ikut je telunjuk orang tu, macam isteri lah. Isteri ke berapa tak tahulah. Faham tak? Betul ke macam tu? Macam tu lah. Tapi kalau dia pemimpin macam khalifah suami dia buat keputusan. Betul? Maksudnya dah kita macam serah dia, macam isteri nombor berapa ni? Isteri nombor berapa dekat Amerika ni? Macam tu. Betul kan? Dia punya lebih kurang lah. Perumpamannya. Perumpamaan boleh lah tu. Boleh kan? Okey, itu je lah. Saya pun kalau dia menggugat, dia boleh. Saya pun tak setuju lah. Saya tak setuju lah benda ni. Patut pun kena dibatalkan lah. Kata tak boleh dibatalkan ke macam mana, tak ada kena bayar ke. Adalah persyarat dia. Sebab dah tantangan kan. Macam tu je lah. Saya pun tak pastilah benda ni. Tapi semua orang macam tak maulah benda ni jadi buruk. Faham tak? Kita tak nak lah. Itu je. Harapan saya janganlah sampai kita terikat-terikat. Jadilah bebas. Maksudnya jadilah ketua, jangan jadi pengikut. Faham tak? Tapi saya tengok kan, yang saya tengok dekat YouTube lah kan, dekat YouTube banyak yang bersuara tentang ni influencer macam tu lah. Kadang itulah yang macam maksudnya kepimpinan yang di bahagian yang sepatutnya bercakap tu itulah. Dia tak bersuara ke? Macam tu. Itulah kita pun tak okey lah. Itu je, kita ini cakap secara dasar je, kita tak kupas yang secara detail Kita cakap ni sebagai rakyat biasa. Ini dasar je, maksudnya permukaan je, kita tak going to the deep. Kita bukan siapa pun, kita macam perhatian tu je. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.